bahasa Melayu dan sejarah Malaysia juga diwajibkan bagi sekolah antarabangsa, sekolah agama rakyat dan semua sekolah aliran Cina atau UEC. Semalam, Tuanku Yang di-Pertuan Agong titah tatkala merasmikan Parlimen tentang kedudukan bahasa. Saya fikir majoriti besar rakyat dari semua kaum, semua daerah setuju dan cuba melaksanakan. Termasuk dalam semua sistem pendidikan negara kita. Cuma kita nak perkemaskan. Negara ini telah menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Maka penguasaan bahasanya bukan sekadar menguasai, tapi harus ditingkatkan sebagai bahasa lingua franca dan juga bahasa ilmu. Maka kurikulum bahasa di sekolah dan universiti juga harus ditingkatkan seiring dengan tuntutan masa. Bila kita perkenalkan pembakuan, maksudnya penyeragaman dan peningkatan mutu penguasaannya. Sebab itu kita mulai sekarang jelaskan tentang keperluan bahasa dan menuntut supaya semua sistem pendidikan dalam negara kita menetapkan dan mewajibkan bahasa Melayu mengikut kurikulum kementerian termasuk sehingga SPM, sama ada di sekolah antarabangsa. Ramai anak-anak Malaysia yang di sekolah antarabangsa tanpa kecuali diwajibkan mengambil ujian bahasa Melayu SPM dan juga sejarah Malaysia. Yang kedua, kita lihat sekolah agama rakyat ini dan mahat tahfiz dan sebagainya, sistem persekolahan yang kemudian sekarang meningkat. Mereka juga termasuk dalam kategori ini. Semua bantuan kerajaan itu bersyarat. Dia boleh kekalkan manhaj tarbiyah dan kitab-kitab yang ditentukan. Kita tidak akan mengusik, ganggu. Tetapi di sekolah agama rakyat dan tahfiz yang mencecah lebih 400,000 pelajar juga diwajibkan mengambil bahasa Melayu dan sejarah Malaysia. Ini terpakai juga tentang kontroversi kecil soal UEC walaupun keadaan sudah berubah. Majoriti besar mengambil SPM dan juga majoriti besar telah mengambil SPM bahasa. Tetapi dalam peraturan sekarang, bahasa Melayu dan sejarah Malaysia juga diwajibkan bagi sekolah antarabangsa, sekolah agama rakyat dan semua sekolah aliran Cina atau UEC. Maka dengan kaedah ini, jalur mereka untuk pergi ke pendidikan tinggi, sama ada dari sekolah antarabangsa atau sekolah agama rakyat dan UEC, itu tidak lagi harus menjadi kontroversi. Kita terima baik asalkan syarat ini diterima. Berkaitan bahasa, saya nak tekankan dan saya telah berulang kali tegaskan kepada rakan-rakan menteri berkenaan. Manakala bahasa Melayu itu dimantap kuasai sebagai bahasa antaraan dan bahasa ilmu, penumpuan tentang penguasaan dan tahap penguasaan bahasa Inggeris harus berubah. Bahasa Inggeris harus diberi lebih keutamaan daripada sekarang. Anak-anak kita mesti menguasai bahasa Inggeris dengan baik sebagai bahasa kedua. Tidak hanya belajar dan mengajar sambil lewa. Standard dan mutu pendidikan bahasa Inggeris mesti ditingkatkan dalam sistem pendidikan kebangsaan negara kita. Kerana negara kita negara perdagangan. Tadi saya umumkan di Parlimen, hari ini jam 12 Madrid mengumumkan Malaysia memecah rekod. Buat pertama kalinya dalam sejarah mencecah perdagangan 3 triliun ringgit. Maka penguasaan bahasa Inggeris itu harus diberi keutamaan untuk menjamin masa depan anak-anak di ruang dan medan antarabangsa. Dan juga dalam bidang apa yang disebut penguasaan ilmu dalam transformasi digital,
peralihan tenaga, AI dan sebagainya. Semua sekolah kebangsaan harus menyediakan guru. Kerana ini ketetapan kita lakukan. Selain bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Anak-anak, sama ada anak Cina atau anak Melayu yang ingin belajar bahasa Cina sebagai bahasa pilihan, atau bahasa Tamil atau bahasa Arab, Kementerian Pendidikan wajib menyediakan guru yang cukup memberikan ruang kepada anak-anak ini belajar bahasa ini. Jadi pilihan bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Arab mesti ada di sekolah-sekolah bagi anak-anak yang memilih untuk menguasai bidang-bidang itu. Kita harap dapat diselesaikan kontroversi bahasa yang tidak berkesudahan. Saya dibesarkan tahun 50-60-an. Perseteruan soal bahasa dan konflik bahasa itu hangat. 2026, dengan dasar ini, insya Allah kita tamatkan polemik bahasa.